Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Minat itu jiwa, bas itu cerita. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan nak buat review khas untuk Pen Borneo Express. Bas yang dibuat di SHL Coachwork yang menggunakan model The Arc Series dan menggunakan chassis. Kalau kita tengok rim depan ni, sudah tentunya menggunakan chassis Scania. So, Scania apa detail kejap lagi kita akan kongsikan di dalam review pada kali ini. So, pada yang belum lagi subscribe, boleh subscribe channel YouTube Legacy Bus Malaysia dan juga boleh follow kita di Facebook Mr. Bus Yok DM. So, jom kita tengok dulu wajah penuh untuk bas Pen Borneo Express KGB 6699 ini. Ini adalah salah sebuah daripada 5 unit yang akan berada di Borneo tidak lama lagi guys. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu bahagian mata bertentang mata untuk KGB 6699 ini. Bas yang menggandingkan warna merah kena pula bila pasang lampu tu The Arc Series ni memancor guys. So inilah dia lampu yang dibuat oleh SHL Coachwork. Kita cuba tengok pula daripada mata bertentang mata, kita terus ke atas dan di bahagian cermin atas kali tertulis nama untuk syarikat bas ini iaitu Pen Borneo. Dan daripada jauh juga kita nampak welcome light yang berwarna biru yang berada di dalam bas ini. Selesai kita tengok bahagian muka hadapan mata bertentang mata, sekarang kita tengok bahagian sisi yang ada pada bas Pen Borneo Express ini. So, mungkin ada yang pernah tengok kan gambar-gambar sebelum ni, ada yang saja-saja viral dekat Facebook apa semualah. Orang kata biasalah zaman-zaman IT serba canggih sekarang ni, viral adalah nombor satu. Tapi itulah, sebelum majlis peresmian bas dah viral, tapi apa boleh buat, zaman orang kata teknologi hujung jari, kita tak boleh nak mengelak daripada perkara-perkara seperti itu berlaku. Tapi tak apa, kali ni Yop nak letakkan video secara official. Nampak ada burung kenyalang kat belakang. So bas ini bertemakan negeri Sarawak lah. Tu dia, bahagian tengah tertulis Pen Borneo dan terdapat corak-corak yang menarik di bahagian sisi bas Pen Borneo Express ini. So menurut info, bas ini menggunakan chassis Scania New Bus Generation 320. Jom kita tengok bahagian belakang pula sebelum kita masuk ke bahagian dalam bas ini. Okay, sekarang kita tengok bahagian belakang untuk KGB 6699, salah sebuah bas yang dimiliki oleh Pen Borneo. So bahagian belakang berwarna merah dan juga warna kuning yang seakan-akan warna orange. So untuk sebarang pertanyaan mengenai bas ataupun laluan, nak beli tiket dan sebagainya untuk Pen Borneo Express ini, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 016 86566699 atau 0168896878. So ataupun orang kata kalau malu nak telefon, boleh hantarkan email. Diorang insyaAllah diorang akan layan penborneoholiday@gmail.com. Okey, selesai kita tengok bahagian sisi. Kita tengok gambar burung ni, corak-corak yang ada dekat bahagian sisi kiri dan kanan bas Pen Borneo Express ini. Jom kita masuk ke bahagian dalaman pula, kita tengok apa yang ada, fabrik apa yang digunakan dan sebagainya. So bas ini membawa 45 penumpang pada satu masa. Jom kita masuk ke dalam bas KGB 6699 guys. So daripada jauh kita dah nampak lampu yang tengah menerang ni, welcome light yang tertulis The Arc Quality and Craftsmanship. So ini dia logo pembuat badan bas ini, SHL Coachwork, sama macam kat atas tu. Itu dia SHL ataupun Sin Hot Leong Coachwork Siam Berhad. So inilah dia tempat duduk pemandu bas ini. Yang ini tempat berehat, tempat pemandu berehat. Dan seat yang untuk pemandu lah, pemandu kedua. Dan belakang dia ada kompartmen ni, boleh letak macam ni, boleh letak baju jaket keselamatan ni, boleh letak mikrofon dan sebagainya. Dan inilah tempat duduk untuk
pemandu bas ini. So dah nampak kan seat yang digunakan. Saya ada tengok, rasanya semua bas sama saja corak dia. Seat yang berwarna hitam mempunyai lining berwarna biru yang sudah tentu dibuat oleh Orient. So seperti biasalah, untuk seat-seat yang dibuat oleh Orient pastinya akan ada warna oren walaupun sedikit macam ni. So jom kita terus ke belakang. Kita tengok susunan kerusi yang ada dalam bas ini. 2 tambah 2 dan di belakang sekali ada 5 tempat duduk dan menjadikan keseluruhan tempat duduk dalam bas ini adalah 45 penumpang pada satu masa. So ini juga salah satu trademark yang ada pada bas yang dibuat oleh SHL untuk model The Art Series. Pastinya akan ada lampu yang tertulis nama syarikat di bahagian belakang. So bas ini memilih warna kuning sebagai lampu LED yang menyala di bahagian belakang. So sekali lagi yuk undur, kita tengok 5 seat sebaris di bahagian belakang dan seat 2 tambah 2 untuk bas Pen Borneo Express ini. Sekarang kita tengok feature-feature yang ada pada seat yang dibuat oleh Orient ini. Seperti biasa, akan ada seat belt, tolong guna ke tak guna, nanti kena saman RM300 ya. So ada headrest yang disulam dengan nama Pen Borneo berwarna kuning yang cantik. Saya tengok macam kuning diraja lah. Okey, dan tidak lupa juga ada jaring, ada USB charger port berada di sini, ada Type C dan juga USB 3.0. Kalau untuk merehatkan kaki anda, di sini disediakan sekali. Dan jangan risau, kalau tuan-tuan bawa barang-barang semua, boleh tengok kat bahagian atas ada luggage compartment yang disediakan. Nampak ada lampu dan juga ada penahan. So kalau kona-kona baring ke kan, insyaAllah barang tuan-tuan selamat di sini. Dan tak lupa, bahagian atas mempunyai lampu LED ataupun lampu RGB yang boleh bertukar-tukar warna. Dan disediakan juga sebuah televisyen di bahagian hadapan ini. Yes, kita dah tengok tempat duduk semua kan. Sekarang kita tengok tempat duduk pemandu bas pula. So yang ini dia lampu welcome light yang kita sebut-sebut tadi. So amat menarik ya. Kali ini didatangkan dengan meter baru, meter digital untuk bas berchasiskan Scania New Bus Generation ini. So nampak steering pun baru untuk Scania NBG. So ini monitor untuk mengawal selian CCTV dan juga kamera 360. Dan ini pula Android player untuk bas ini. Butang-butang yang ada untuk buka lampu dan sebagainya. Sudah tentu, inilah dia dashboard yang dibuat oleh SHL Coachworld untuk model The Art Series A20 SHT.